macam-macam riwayat, antaranya semayang subuh di Dimashq, Damsyik, Syria, di salah sebuah masjid, Menara Putih, indal Manaratil Bayda, Syarqiyya Dimashq, timur Damsyik. Maka ketika mana iqamah telah pun dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis, saf telah didirikan, Al-Imam Mahdi telah pun berada di hadapan, Allahu Akbar. Ketika itulah turun Isa ibn Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sama-sama kita dapat berhimpun di dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, dan akhirnya Allah menggerakkan hati kita untuk mengeluarkan arahan kepada anggota badan kita supaya duduk kekal, tidak bangun dan tidak pulang ke rumah, meneruskan ketaatan kepada Allah dengan berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Malam ni sambungan kepada cerita tentang suatu keadaan yang hampir dengan kita boleh jadi, dan keadaan itu akan disaksikan oleh kita semua, seperti yang telah pun saya kupas secara ringkas pada ceramah yang lalu di masjid ni, iaitulah berkaitan dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi sebagai seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama juga Imam Mahdi adalah Hashimi, keturunan Nabi, sama ada daripada Sayyidina Hasan ataupun Husain, bergantung kepada khilaf di kalangan para ulama. Beliau ataupun Al-Imamul Mahdi juga adalah merupakan umat Nabi yang paling bertakwa ketika itu. Ada beberapa nama besar yang kalau nama ni keluar, semua orang akan melihat watak-watak besar ini, yang mana watak-watak ini kita perlu tahu supaya kita tahu untuk menyokong siapa di antara tentera Mahdi dan tentera Dajjal. Umat Islam perlu tahu hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini, bukan seronok-seronok. Selain daripada ia satu daripada tuntutan iman, maka kita juga perlu tahu untuk kita tahu apa tindakan yang perlu kita buat ketika mendengar pasukan A berada di tempat sekian, pasukan B berada pada tempat sekian. Habis dah cerita tentang Al-Imamul Mahdi, cuma dia berkait dengan seorang rasul yang akan turun. Ini pelik. Tuan-tuan, kalau kaji sejarah rasul-rasul ulul azmi ini penuh dengan keajaiban. Antara keajaiban rasul ulul azmi yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melihat kecintaan Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya yang merupakan sebahagian daripada isi dunia,
ataupun lebih mencintai Allah Azza wa Jal. Allah mengeluarkan arahan secara pasti, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Bukan sunat. Sunat tak apa, buang sikit lah. Sembelih, tuan. Arahan wahyu daripada Allah melalui mimpi. Wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Maka Nabi Ibrahim mempersiapkan proses untuk menyembelih. Dengan erti kata lain, meletakkan parang besar di leher anaknya yang seorang manusia. Kemudian parang itu mesti digerakkan sehinggalah leher anaknya terpisah, mengeluarkan darah, dan anak itu mesti mati. Luar biasa, entah. Luar biasa. Tuntutan itu tak berlaku kepada kita, saya dan tuan-tuan sekalian. Kita orang biasa. Tuntutan kepada kita, sila sembahyang. Tuntutan kepada kita, kalau cukup duit haul dan nisabnya, keluarkan zakat. Biasa aja, kita boleh fikir, masuk akal lah. Sebab tak semua orang sama kekayaan. Zakat untuk bantu hak susah, boleh fikir. Adapun arahan untuk para rasul, terutamanya ulul azmi, tuan-tuan sekalian, untuk para rasul ulul azmi, kadangkala arahan itu menjangkaui kewarasan akal. Antara rasul ulul azmi, bukan antara, tuan-tuan, dia seorang aja yang akan turun di akhir zaman dan akan dilihat oleh umat ini. Ini yang dahsyat ni. Umat ni akan lihat. Umat ni akan tengok rasul akhir zaman itu, yang semua orang kenal. Rasul itu adalah Isa ibn Maryam. Dia akan keluar seperti mana yang sabit dengan Al-Quran dan juga hadis. Bukan keluar lah, maksudnya dia akan turun. Nabi sebut dalam satu hadis, inni la arju. Tuan-tuan tengok, Nabi kata, aku harap sangat, in talabi umur, kalau umur aku panjang, an alqa Isa bin Maryam, aku teringin berjumpa Isa bin Maryam. Fa in ujjila bi al maut, akan tetapi sekiranya mati itu lebih dahulu datang kepadaku, umur tak panjang, tak dan tengok Isa bin Maryam hidup, beranak pinak, bermasyarakat. Nabi kata, faman laqiyahu minkum, Nabi sebut kat sahabat, siapa di kalangan kalian yang sempat jumpa dia, Isa bin Maryam ni, yang rasul seperti aku, yang kekasih Allah seperti aku, yang tu Nabi tak sebut, tapi huraian hadis ni. Nabi kata, faman laqiyahu minkum, siapa dan jumpa dia, Allah panjangkan umurnya untuk hidup bersama dengan seorang rasul ulul azmi, Isa ibn Maryam. Nabi kata, falyuqri'hu minni salam, sampaikan salam aku kepadanya. Puan-puan, kalau jumpa Nabi Isa nanti, untuk apa tanggungjawab kita, antara tugas kita, sampaikan salam Nabi SAW kepada Isa ibn Maryam. Falyuqri'hu, sampaikan kepadanya, minni salam, daripada aku, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan assalamualaikum ataupun ayat assalamualaikum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Isa juga mempunyai keluarga iman seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga iman ni, Nabi Ibrahim kita tengok mempunyai isteri-isteri yang salihah, iaitu Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar. Salihah isteri-isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak salihah macam mana? Tinggal di tengah padang pasir, berapa ribu kilometer keliling tu tak ada orang, duduk seorang-seorang. Akan tetapi Hajar menerima arahan itu, kerana arahan itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Setelah isteri-isterinya bersabar mentaati perintah Allah dan suami, Allah bagi kepada mereka zuriat-zuriat yang saleh.
Siapa tuan-tuan? Anak-anak Nabi Ibrahim semua rasul. Anak Nabi Ibrahim Ishaq seorang rasul, dan anak Nabi Ibrahim Ismail seorang rasul. Antara keluarga iman ialah keluarga Isa alaihissalam. Isa bin Maryam dia juga keluarga iman. Keluarga Nabi kita memang jelas lah. Nah, yang tu lagi panjang lah sirah Rasulullah. Tuan-tuan. Jadi Nabi Isa ibunya Maryam, ayah tak ada. Kemudian Tok Wan Nabi Isa, Tok Wan, kita belah utara ni sebut Tok Wan, faham kan? Datuk lah. Kalau Tok nenek kan. Nama Tok Wan Nabi Isa juga disebut dalam Quran. Bahkan dia menjadi surah Ali Imran, keluarga Imran. Imran ini isterinya bernama Hinnah. Hinnah ni Tok Nabi Isa. Ketika Hinnah mengandung, Allah rakamkan detik-detik redha Allah kepada keluarga ini di dalam Quran. Maka Hinnah ni sebut, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar untuk memberikan kandungan ini kepada jalanmu. Ma fi batni muharraran. Kemudian Hinnah pun melahirkan anak. Bila dia melahirkan anak, kata Hinnah, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, anak yang aku lahirkan ini ialah perempuan. Siapa dia anak tu? Anak itu ialah Maryam, ibu Nabi Isa. Tuan, saya nak cerita sekali lagi tentang apa nama ni, kehebatan Sayyidina Isa yang dipilih oleh Allah, disebut-sebut namanya di dalam Al-Quran. Kita perlu faham, saya dan kita semua, dia datang daripada keluarga ibu yang soleh, datang daripada tok yang solehah, datang daripada tok wan yang soleh. Maka dia menghasilkan anak yang Allahu Akbar, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tok kepada Nabi Isa nama Hinnah, dia kata, ya Allah, ni dalam kandungan aku ni, aku nazar untuk diberikan kepada jalanmu. Maksudnya untuk khidmat di masjid apa semua. Kira anak yang dalam kandungan ni untuk khidmat, duduklah di masjid sampai bila-bila, basuh masjid, cuci apa semua. Dia tak boleh kerja lain, maksudnya nazar untuk itu. Sepatutnya seeloknya anak yang dapat itu adalah anak laki. Bila dia dapat anak perempuan, maka Hinnah ni sebut di mulut dia, dia kata, Rabbi, Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu anak laki ke anak perempuan yang dia lahirkan, dan Allah terima nazar dia. Anak itu adalah Maryam. Maryam membesar dalam rumah orang saleh, Imran dan Hinnah. Membesar seorang wanita, remaja, wanita yang kuat beribadah. Dan ketika mana dia remaja, tuan-tuan, dia melepasi alam remaja, maka Maryam ini orang yang mengasingkan diri. Dia piduk seorang-seorang, beribadah kehidupan dia, duduk dalam sebuah tempat dan dia beribadah. Sayyidatuna Maryam, ibu Nabi Isa, beribadah sehinggalah sampai ke satu maqam yang paling tinggi bagi seorang wanita. Apa dia, tuan-tuan? Nama maqam itu ialah maqam Siddiqah. Orang lelaki paling tinggi bila mana dia mencapai maqam an-nubuwah, kenabian. Yang tu tidak ada tandingan lah, kenabian. Jadi rasul, jadi nabi, habis. Memang kemuncak kepada kemuliaan kedudukan seorang lelaki di sisi Allah bila dia capai tahap kenabian. Lah ni tak ada dah. Sebab maqam nubuwah itu telah pun ditutup
dengan perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada nubuah. Tak ada nubuah. Kalau orang lelaki paling tinggi nubuah, seorang perempuan dia paling tinggi, dia boleh pergi sampai siddiqah, bawah pada Nabi sikit je. Maka antara siddiqah ialah Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan, dia beribadah apa semua, sampailah antara karamah Sayyidatuna Maryam ni bila beribadah. Tuan-tuan tengok karamah dia, kira setiap hari Maryam tak perlu keluar daripada bilik untuk mencari makanan, tetapi makanan dihantar terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mana tuan? Kita semayang habis 2 rakaat, habis 6 rakaat ke 8 rakaat, kali belah ni nasi lemak dengan teh tarik siap dah. Esok pula habis semayang kali-kali cakotiau pula, tak payah keluar. Bila Nabi Zakaria pak nakan, tu dia semua keluarga ahli syurga tuan. Ni apabila Zakaria alaihi salam pak nakan ni, dia yang menjaga Maryam. Setiap kali dia masuk di dalam bilik suluk Maryam, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, ada satu bilik Sayyidatuna Maryam, di dalam bilik tu dia berzikir, dia berdoa, dia semayang, dia munajat. Bilik tuan-tuan, kena ada bilik. Sebab tu kita ni rumah kalau banyak-banyak bilik, khususkan satu bilik untuk bilik solat. Bilik solat lah, bukan nak buat apa pun. Bilik semayang, bilik zikir, bilik kita nak baca Quran, bilik kita nak mengadu dengan Allah, khususkan. Seperti mana seorang mukmin dia mengkhususkan pakaian solat dia tak ambil pakaian sembarangan. Dia tak guna untuk semayang pakai capai aja, singlet hak terkoyak. Dia kata yang ni pun jadi dah, jadi tutup aurat. Terkoyak betul pusat dah tu, tengah-tengah 5-6 tumpuk terkoyak. Tuan-tuan, seorang mukmin dia mengkhususkan pakaiannya, mengkhususkan tempat solatnya. Pasal apa tuan? Ada rahsia dia. Tuan-tuan buat, tuan-tuan akan tengok nanti. Dia ada rahsia dia. Bila tempat tu kita khusus, tu semayang aja. Bilik tu kita khususkan. Bila bilik tu kita kata luas sikit, maka kita ubah tempat semayang. Maghrib kita semayang tang ni, isyak ubah sikit, macam tu. Solat sunat maghrib tang ni, biar semua ruang bilik tu kita solat. Kita pernah meletakkan diri kita, tapi khususkan bilik tu. Dia ada banyak fadilat dia. Banyak fadilat dia. Lebih lagi bila mana bilik tu memang kita penuhkan dengan berzikir apa semua, melebihkan aktiviti kerohanian dalam bilik tu. Dia akan menjadi tempat yang lebih banyak dikunjungi oleh para malaikat dan keberkatan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jadi bilik yang makbul doa, sebab tempat tu banyak para malaikat dan sebagainya. Semua orang tuan-tuan tanya ulama-ulama Sufi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ghazali, semua ada ruang-ruang khas mereka untuk beribadat. Dalil dia pada zaman sahabat panggil Nabi mai rumah, ya Rasulullah, tolong semayang saat tang ni, attakhidhuhu musalla li, aku nak jadikan dia tempat semayang khas di rumah aku untuk aku. Memang sahabat buat, dan Nabi semayang di tempat tu. Nabi pergi rumah sahabat, tak mana sahabat tunjuk, Nabi akan semayang. Kalau ada ulama yang saleh mai rumah kita, kebetulan mai rumah kita, suruh dia semayang 2 rakaat tang tu. Betul tak? Jadi ibu kepada Nabi Isa seperti mana keadaan orang-orang soleh yang lain, ada tempat beribadat yang khusus. Punya sakan tempat beribadat. Maryam bintu Imran, setiap kali Nabi Zakaria Rasul masuk ke dalam bilik ibadat Maryam, wajada indaha rizqah, dia akan tengok ada makanan yang pelik-pelik di sisi Maryam. Makanan tu makanan yang tak ada di negara tu, makanan tu makanan yang buah yang bukan musim itu.
Maka bertanya Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadha, wahai Maryam, ambil mana makanan-makanan ni tiap-tiap hari? Tuan-tuan tengok jawapan dia, memang kita tak masuk akal terus lah. Jawab Sayyidatina Maryam, huwa min indillah, Allah bagi. Bukan senang nak jawab Tuhan bagi, tuan. Ni makanan bukan kata benda tu rohani. Bukanlah yang dilihat oleh Nabi Zakaria tu benda yang rohani macam ghaib, dia ambil, lepas tu Sayyidatina Maryam pun tak ni jadi kenyang. Dah, makanan. Sekira-kira maksudnya ada makanan sungguh yang ada baunya, yang ada zatnya, boleh pegang, boleh tengok, boleh sentuh. Dahsyat tuan, dia punya maqam dia. Ibu Nabi Isa ni setiap hari, kullama, dalam Quran disebutkan, setiap hari Nabi Zakaria masuk mesti tengok makanan pelik ada. Allahu Akbar, dahsyat. Orang-orang soleh tuan, itu wanita antara wanita soleh. Dan bila ditanya, Sayyidatuna Maryam jawab dengan penuh keyakinan, penuh iman, huwa min indillah, Allah yang mai bagi. Rahsia dia wallahu alam tuan. Satu hari Allah takdir kita ahli syurga insya-Allah pergi jumpa Sayyidatuna Maryam, tanya, dulu Tuhan buat main macam mana? Malaikat suar tangan ke, naik buruk ketuk pintu ke? Naik buruk ketuk makanan, domino contoh kan. Kat itu bagi. Wallahu a'lam macam mana? Adakah selepas Sayyidatina Maryam semayang dia qul hada. Allahu akbar. Tuan-tuan. Jadi Sayyidatuna Maryam adalah antara wanita terbaik dunia seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Quran antara wanita terbaik alam. Selain daripada Fatimah yang disebutkan oleh hadis Nabi, selain daripada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid yang disebutkan oleh hadis Nabi, selain daripada Aisyah bintu Abi Bakar yang disebutkan oleh Nabi, selain daripada Asyah imra'atu Fir'aun, Asyah isteri Fir'aun yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, dan juga Maryam ibu kepada bonda kepada Nabi Isa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Selesai tuan-tuan. Lepas daripada dia duduk ibadat apa semua, satu hari datang malaikat yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatuna Maryam untuk membawakan satu berita. Malaikat mai tuan-tuan. Bila malaikat mai masuk dalam tempat ibadat, maka Sayyidatuna Maryam pun tengok lelaki. Malaikat Jibril ataupun mana-mana malaikat lain, kalau dia turun berupa, dia mesti menyamar sebagai seorang manusia. Binatang tak ada dalil, belum ada lagi nas yang kata dia mai jadi kucing, malaikat jadi kucing, nampak sayap sikit keluar kan. Tak ada. Malaikat kalau dia turun merupa mesti seorang manusia dan mesti lelaki yang tampan. Apabila Sayyidatuna Maryam duduk tengah ibadat, tiba-tiba lelaki mai. Lelaki itu adalah Jibril, tapi kali ni Sayyidatuna Maryam tak tahu, dia tengok lelaki. Dia kata, a'udzu birrahman, aku berlindung dengan Allah. Minka, daripada kamu, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. In kunta taqiyya, kalau kamu seorang yang bertakwa. Puan-puan, mulut orang beriman tuan. Kata Sayyidatuna Maryam, bila dia tengok Jibril dengan rupa bentuk seorang lelaki, Sayyidatuna Maryam ni dia tak ada boyfriend. Dalam friend Facebook pun lelaki tak ada. Contoh, semua perempuan, saya nak bagi tahu, kehidupan dia tak pernah bergaul dengan seorang lelaki. Bila Jibril mai, dia kata, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada dia ni. Wahai lelaki, kalau hang orang yang bertakwa, jangan dekat aku. Maka Jibril pun jawab, aku adalah utusan Allah, Rasulu Rabbiki, aku adalah utusan Tuhanmu untuk bagi tahu bahawa kamu akan mengandungkan seorang anak yang saleh, wajihan fid dunya wal akhirah, terhormat di dunia dan di akhirat. Anak ini, tuan-tuan, ujian yang besar kepada Maryam alaihassalam. Bila dia dengar, dia percaya. Bila Jibril bagi tahu aku rasul apa semua, dia pun percaya yang tu rasul.
Apa tujuan kamu mai? Allah suruh bagi tahu kamu akan mengandung seorang anak. Jawab Maryam, anna yakunu li ghulam. Di antara sedar tak sedar, antara percaya tak percaya, antara boleh berdiri dan nak pitam. Nak pitam, tuan-tuan. Kes yang begitu hanya satu saja di dalam alam ini. Seorang wanita yang mengandung dan tidak ada suami. Kalau kes zaman kita hari ini, mengandung dan suami lari, ataupun mengandung dan suami tak mengaku. Bukan suami lah, laki tu tak mengaku. Itu banyak. Itu zaman ni. Maryam bintu Imran, dia mengandung tanpa suami. Berapa tuan-tuan wanita yang diuji begitu? Dia seorang Macam mana tuan-tuan nak hadapi orang kampung? Siapa yang boleh percaya tuan-tuan kalau dia beritahu? Allahu Akbar. Siapa nak percaya dengan Maryam kalau dia kata yang ni Allah yang tentukan, tak ada suami? Dia pun kata cakap bagi basuh akal sikit. Padan-padan lah cakap ni zaman moden ni. Oh, maka kata Sayyidatina Maryam, anna yakunu li ghulam. Macam mana aku nak mengandung? Walam yamsasni bashar, tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menyentuhku. Tuan-tuan, dia tak pernah kenal dengan orang lelaki, tak pernah disentuh oleh orang lelaki, dia tak pernah bergaul dengan orang lelaki. Dia kata, aku tak pernah sentuh. Macam mana aku nak mengandung? Dia kata. Maka Jibril pun terang, itulah kehendak Tuhanmu. Tuan-tuan, dia pun mula mengandung. Dalam Quran tidak diceritakan tempoh berapa bulan, tapi ulama tafsir kata seperti wanita lain kebiasaannya. Kandungan dia membesar disebabkan Sayyidatina Maryam ni duduk di rumah, dia duduk di bilik itu saja, maka orang kampung tak tahu. Membesar, akhirnya cukup bulan. Dia pun rasa sakit. Dalam Quran cerita tuan-tuan, pasal apa Allah uji dia dengan ujian yang besar? Sebab sesuai dengan maqam dia yang tinggi. Tuan-tuan, kaedah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang melainkan dengan kemampuannya, berdasarkan kemampuannya. Tiap-tiap orang diberikan ujian oleh Allah berdasarkan kemampuan dia. Apa sahaja ujian yang Allah bagi kepada tuan-tuan dan saya, maka ketahuilah Allah tahu kalau kita sabar, kita akan lepas. Kalau kesabaran kita ada 73, Allah akan bagi ujian yang kekuatan dia 73 juga. Macam tu maksud dia, tak lebih. Maka Maryam alaihassalam, tuan-tuan, manusia beriman hebat, maka ujian dia berat. Apa dia? Mengandung tanpa suami. La ilaha illallah. Maka bila dah besar, tuan-tuan, kandungan dia pun dah nak melahirkan anak, dia pun berjalan seorang-seorang. Tengok tuan, seorang-seorang pi ke sebatang pokok, dia pun bersandar menangis. Maryam, dia kata, pasal pala jadi macam ni? Tuan-tuan, tak ada orang di keliling, tak ada siapa, mak menakan tak ada, ibu tak ada, ayah tak ada. Yang tolong jaga adalah Zakaria. Nak pergi beritahu kat siapa ni? Maka dia pun bersandar di situ. Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, datang satu surah sebut, janganlah kamu sedih wahai Maryam. Goncangkan pokok. Nah, maka Sayyidina Maryam pun dia goncang pokok tu, turun luruh buah, dia pun makan, dia pun melahirkan anak. Anak itu adalah Isa bin Maryam. Sebab tu hebat, datang daripada ibu yang hebat. Maka anak itu dibesarkan oleh ibu itu. Tuan bayang, dibesarkan oleh ibu itu. Sayyidina Maryam pun angkat anak dia masuk kampung. Masuk kampung siap lalu kedai makan je, lalu kedai runcit, habis dia pun tengok, dia berkata, siapa dia pula ni, anak siapa? Maka na abuki imra'a sau'in, wahai Maryam, satu negeri ni kenal ayah kamu orang soleh, mak kamu orang solehah. Nampak tuan? Memang orang kenal. Imran dan Hannah adalah suami dan isteri yang soleh dan solehah. Semua orang kenal. Bila mereka tengok dia bawa anak, mereka tanya, anak kamu? Anakku. Dia kata, wahai Maryam, kamu tak berkahwin.
ayah kamu orang soleh, mak kamu orang solehah. Kenapa kamu buat macam ni? Mereka tak tanya dah main mana. Tak nak. Jadi begitulah Sayyidatina Maryam menanggung benda tu. Ujian itu ditanggung, dia membesarkan anaknya Isa bin Maryam, membesarkan sampailah dewasa menjadi seorang rasul. Tempoh di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah 600 tahun lebih kurang. Sebab tu 600 campur 1436 jadi lebih kurang 2000 lebih inilah. Kan? Nabi Isa dilahirkan lebih kurang 600 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Di antara Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul. Tak ada. Kosong. Maka Nabi Muhammad ni dengan semua rasul lain kira macam adik-beradik. Ayah mereka Ibrahim alaihissalam, yang tu ayah kepada semua rasul. Gelaran dia Abul Anbiya. Yang lain semua adik-beradik. Selalu adik-beradik ni dia rapat dengan apa? Kalau ramai, dia rapat dengan yang atas dia. Maka Nabi SAW dalam banyak hadis Nabi sebut tentang kasih sayangnya kepada Isa ibn Maryam. Antaranya hak saya baca tak sat. Kalau siapa yang jumpa dia, betapa aku duk tunggu Isa. Teringin kalau Allah bagi peluang untuk jumpa Isa. Nabi kata, siapa yang jumpa dia di kalangan kalian, falyaqri'hu minnis salam, maka sampaikanlah kepadanya salamku. Kemudian Nabi Isa AS dia meneruskan syariat Nabi Isa meneruskan syariat Nabi Musa. Dia juga adalah di kalangan Bani Israel. Pendek cerita, dipendekkan cerita, akhirnya Nabi Isa dikejar oleh orang Yahudi sendiri, yang tak perhati kepada Nabi Isa kerana selalu menegur mereka tentang penyelewengan yang mereka buat kepada kitab Taurat. Mereka ubah. Walaupun ketika itu Injil telah pun diturunkan, dan umat ketika itu adalah umat Isa bin Maryam, dan kesemuanya mesti menggunakan Injil sebagai panduan baru. Jadi bila Nabi Isa banyak tegur dan sebagainya, akhirnya dia pun mereka berkomplot untuk membunuh Isa ibn Maryam, dikejar, digan. Ini semua orang tahu. Bila digan, waktu tu Nabi Isa berusia 33 tahun. Dia pendapat banyak. Saya ambil yang saya baca, saya tengok ada ulama sebut yang ni yang rajih ataupun yang kuat, kan? Mungkin ada yang lain yang lebih kuat, wallahu alam. Jadi umur 33, baru berdakwah lebih kurang 3 tahun. Nabi Isa ni, yang Allah bagi kelebihan dia bercakap ketika masih bayi, inni Abdullah, nama aku adalah hamba Allah, macam-macam lah percakapan dia ketika di dalam buayan. Maka Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Yang ni pun diceritakan oleh Allah secara panjang lebar di dalam Al-Quran. Yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata dia adalah yang ditangkap itu adalah satu orang Yahudi yang diubah muka menjadi muka Isa, kemudian mereka tangkap dia dan mereka bunuh dia. Dan satu pendapat lagi, yang ditangkap itu ialah salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam yang memang bersedia untuk berkorban bagi pihak Nabi Isa. Biarlah dia yang ditangkap, dan muka dia diubah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi muka seperti Isa alaihissalam, dan Nabi Isa pun menjanjikan kepada murid dia ni untuk masuk syurga sebab pengorbanan dia. Maka Nabi Isa pun diangkat naik ke langit. Sehinggalah malam ni saya bercakap, malam ni tuan-tuan dengar cerita pasal Nabi Isa ni dan perjuangan dia. Nabi Isa masih lagi, akidah kita, Nabi Isa masih berada di langit yang kedua sampai sekarang. Hayyun yurzaq, hidup dan mendapat rezeki, maksudnya makan dan sebagainya. Ulama jawab sebut begitu, hayyun yurzaq, hidup, dia hidup di alam sana dan dikekalkan umurnya. Ketika mana Imam Mahdi dikepung oleh tentera Dajjal, maksudnya tuan-tuan,
Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi yang merupakan tentera-tentera terbaik yang dianggotai kesemuanya oleh awliya Allah, tak boleh menampung kekuatan tentera Dajjal. Waktu itu tak boleh nak lawan, akhirnya dikepung, menunggu bantuan Allah Azza wa Jalla. Nak lawan tak boleh, Imam Mahdi sendiri tak boleh membunuh Dajjal. Ni nak berlaku ni, dia takkan boleh bunuh Imam Mahdi. Maka semayang, macam-macam riwayat, antaranya semayang subuh di Dimashq, Damsyik, Syria, di salah sebuah masjid, Menara Putih, indal Manaratil Bayda, Syarqiyya Dimashq, timur Damsyik. Maka ketika mana iqamah telah pun dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis, saf telah didirikan, Al-Imam Mahdi telah pun berada di hadapan, Allahu Akbar. Ketika itulah turun Isa ibn Maryam daripada langit yang kedua, baina mahrudatain, memakai pakaian yang dua lapis. Baina mahrudatain, pakaian dua lapis. Tuan-tuan tengok ulama pakai tu, jubah dalam, lepas tu satu lagi kot dia tu, itu mahrudatain. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, dia meletakkan tangan kanannya di atas sayap malaikat, tangan kirinya di atas sayap malaikat. Nabi sebut dua orang malaikat yang buat turun dia tu, turun. Iza taqta'a ra'sahu qatar, apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang jatuh dari kepalanya. Punya tampan tuan-tuan. Nabi nak cerita sampai Nabi sebut macam tu, macam ada yang turun tu. Bila dia tunduk macam tu, macam ada yang turun. Saya dia angkat balik. Tak boleh nak cerita, dia kena tengok Nabi Isa ni. Adakah umat ini akan melihat seorang Rasul? Ya. Umat ini setelah kewafatan Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih kurang, mereka akan dimuliakan oleh Allah, hidup dan melihat seorang Rasul. Hidup bukan roh, badan dan roh dia. Badan dan roh dia berkahwin dan beranak pinak. Nabi sebut, ada hadis yang Nabi sebut dia akan berkahwin dari kabilah mana. Apabila datang satu kabilah, Nabi kata daripada kabilah kalian Isa akan berkahwin. Ada hadis ni banyak sangat kan. Nabi kata wa idza rafa'ahu, Nabi duk cerita kat sahabat ni untuk kalian kenal Isa. Bila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan air jatuh dari kepalanya, seperti gugurnya butiran-butiran putih laksana mutiara. Kata para ulama, nak abang kata sangat handsome dengan baju dua dia tu, dengan baju dua lapis tadi ni. Maka Nabi cerita lagi untuk mengenal Isa ibn Maryam. Nabi kata wa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, apabila kalian melihat dia, maka ketahuilah ciri-ciri yang berikut. Rajulun marbu'un bainal humrati wal bayad, seorang lelaki tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kulitnya putih kemerah-merahan juga, tapi dia lebih pada merah. Kana ra'suhu yaqtur, hampa kan tengok seolah-olah di kepalanya turun air. Fa illam yusibhu balal, walaupun dia tidak ditimpa dengan basah. Macam mana wallahu alam sampai kita bertemu dengan Isa ibn Maryam alaihi salam. Tuan-tuan, selepas Nabi Isa turun, orang pun sebut Isa, pakai sebutlah, payuhlah masjid tuan. Bukan apa nama ni dah Imam Mahdi angkat takbir. Dalam hadis ni ada riwayat yang sebut Imam Mahdi dah angkat takbir, tapi bila dia turun ni, geng hak belakang ni, hak jenis gulung ke pelikat lambat sikit, orang takbir dia tengok belakang dulu, kan ada jenis tu, ada juga. Hak lagi luk lang tuan, dia keh ngukok kawan dia dulu. Lah saya pihak masjid kampung-kampung dia duk main ni 50 lebih dah pakcik, oi duk main apa, duk langsah. Tapi hak teruk-teruk lah tu duk belakang kan. Hak ni tentera Imam Mahdi takkan nak main ni kan. Maksudnya yang lewat sikit angkat takbir, nampak Nabi Isa, maka dia sebut Isa bin Maryam. Imam Mahdi dengar, sampailah Nabi Isa pi ke depan, kata Rasulullah dia pun pi sampai ke depan.
Dan Imam Mahdi berunduk ke belakang. Dia berunduk ke belakang. Maka Nabi Isa pun memegang bahunya daripada belakang. Dia pun tolak. Dia kata, ji'tu tabi'an li akhi Muhammad. Aku turun bukan sebagai seorang Nabi. Aku turun sebagai salah seorang pengikut kepada Muhammad. Ba'dukum umara'u ba'd. Takrumatullahi li hadhil ummah. Sebahagian umat Muhammad akan menjadi imam kepada sebahagian umatnya yang lain. Tuan-tuan, ni keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, seandainya Isa turun sebagai seorang rasul, nescaya dia lebih aula untuk menjadi imam. Dia jugalah kalau dia turun sebagai seorang rasul, dia turun sebagai seorang umat biasa. Waktu itulah tuan-tuan, waktu itu. Jadi depa pun semayang. Habis semayang, buka pintu. Nabi Isa pun bawa semua tentera yang telah dihimpunkan oleh Imam Mahdi. Ada riwayat kata penyerahan kuasa pemerintahan dan kuasa khalifah berlaku pada ketika itu, dan ada ulama kata berlaku pada waktu asar atau zuhur, khilaf lagi, di Palestin. Dia waktu itu ketua umat Islam sedunia ketika itu Imam Mahdi. Bila turun Nabi Isa, Imam Mahdi yadfa'ul khilafah, dia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Isa bin Maryam. Waktu itu sama ada di Syria ataupun di Palestin. Dua tempat. Khilaf. Jadi dia pun serah. Nabi Isa pun bawa tentera pula kali ni. Dia sendiri yang pimpin. Dia kata buka pintu ni, buka, ada Dajjal. Dajjal tengok Nabi Isa alaihissalam, Dajjal jadi tak boleh bernafas. Nabi kata sesungguhnya riha nafasihi, nafas yang dihirup oleh Isa apabila dihirup dan dihidu oleh orang kafir, maka matilah kafir tu. Tak payah berlawan tuan-tuan. Nabi Isa punya nafas kalau dihidu oleh seorang kafir, mati. Yang Nabi sebut mati di sini ialah Yahudi dan orang-orang Kristian yang paling banyak menyusun kerosakan dan juga pengkhianatan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka akan dibunuh tuan-tuan. Sehingga bila buka pintu, Dajjal pun tengok dia berasa sesak, tak boleh dah, dia kenal Isa. Maka dia pun bawa tentera dia lari. Syria dengan Palestin dekat, sebelah menyebelah. Bawa lari sampai di satu kawasan yang bernama Babul Lud. Disitulah Dajjal dikepung, kemudian dibunuh oleh Isa dengan lembingnya yang tajam. Bunuh. Lepas bunuh dia, maka Nabi Isa pun bunuh yang lain pula. Yahudi lain yang menjadi pembantu dan tentera-tentera kanan tetap kepada Dajjal semenjak daripada Dajjal mula keluar di Asfahan dan Khurasan. Kan Dajjal keluar di Asfahan dan Khurasan, siapa bantu dia tuan-tuan? 70,000 Yahudi sahaja. Yang ni tentera paling kanan Yahudi. Mereka ni semua akan dibunuh. Mereka ni semua akan dibunuh, tidak tinggal seorang pun. Jadi bila dah kepung di situ apa semua dibunuh, waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, penduduk bumi ini masing-masing membantu tentera Islam untuk membunuh keseluruhan Yahudi dan Nasrani. Kalau yang masuk Islam selamatlah. Ni yang bantu Dajjal ni. Sehingga ketika itu pokok dan batu-batu juga akan bercakap, wahai Muslim, mai di belakang aku ada Yahudi yang sedang menyorok, kecuali illal gharqad. Nabi kata kecuali pokok gharqad, innahu syajaratun yahudiyah, sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Tuan-tuan tengok ada berapa juta jenis pokok, hanya satu pokok saja yang tidak bercakap bila Yahudi menyorok di belakang dia. Pokok tu nama pokok gharqad. Carilah internet, cuba tengok pohon gharqad yang ditanam di Israel. Nanti mai beritahu kat saya berapa juta batang yang mereka tanam. Telah pun ditanam, tuan-tuan, telah pun ditanam pohon itu. Dia tahu hadis ni, dia baca, dia percaya, tapi ego. Dia percaya, dia kaji Quran, dia tahu yang Quran sebut tu betul. Dia baca hadis Nabi, dia tahu yang Nabi sebut akan berlaku.
satu. Tak tahu. Akhirnya mati kesemuanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan, bila dia turun, dia mematahkan salib. Ini tanda dia. Habis salib ni dipatahkan. Di mana saja dia hantar pasukan tentera, patahkan salib di sini, patahkan salib di sini. Nak tunjuk bahawa yang salib itu palsu. Sesungguhnya Isa tidak mati, bahkan dia diangkat oleh Allah ke langit kedua. Bunuh ke semua babi. Ni Nabi sebut, membunuh babi. Yang ni kata para ulama, nak bagi tahu di dalam semua syariat babi diharamkan makan. Orang Kristian hari ni makan babi. Orang Yahudi tak makan kan sampai hari ni. Orang Yahudi lah. Kebanyakan Yahudi dia berpegang kuat kepada tak makan babi. Macam kita lah tuan. Kalau sebut pasal semayang, ramai tinggal semayang. Islam kalau sebut pasal aurat, ramai tak tutup aurat. Tapi kalau sebut, nak rasa tak babi masuk kicap sikit? Oi, dia kata hang comat sikit cakap dengan aku kan. Aku Melayu ni. Ingat aku beda? Ingat Cina ke? Melayu dia kata. Babi sensitif. Kan? Dia babi dia tak ni. Orang Kristian di Eropah hari ni, tentang kalau pergi Eropah, setengah kedai-kedai roti ke kedai apakah, dia akan tak satu rak khas roti ke makanan yang ada daging apa semua, dia akan tulis sesuai untuk Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada daging babi. Yahudi sampai hari ni dia memang tak makan. Lebih-lebih lagi di Israel memang dia tak makan. Orang Kristian dia makan. Dan sebagiannya mendakwa bahawa agama dia membenarkan makan babi. Bila turun Nabi Isa, antara perkara pertama yang Nabi Isa buat berdasarkan hadis sahih, Nabi Isa akan membunuh babi. Kata para ulama, Nabi Isa nak beritahu, agama syariat aku dulu juga tidak membenarkan. Yang ketiga, Nabi Isa membatalkan jizyah. Yang keempat, Nabi Isa membatalkan zakat. Ulama tanya, jizyah apa ni? Jawapan dia, jizyah ketika itu ialah bayaran cukai seorang kafir zimmi yang duduk di dalam negara Islam. Setahun sekali dia kena bayar cukai ikut kemampuan dia. Setahun sekali, hak tu je. Sama ada 200, sama ada 100, sama ada ikut kemampuan dia. Bila Nabi Isa turun, cukai jizyah dihapuskan. Kenapa? Sebab tempat yang Nabi Isa tawan dan perintah kesemuanya Islam. Yahudi dan Nasrani dibunuh, yang lain kesemuanya masuk Islam. Yang lain baki-baki itu masuk Islam. Sebab tu jizyah dihapuskan. Yang keempat, zakat dihapuskan. Zakat mana tuan-tuan? Ulama bahas. Bila Nabi Isa turun, zakat buang tuan-tuan. Maka waktu tu rukun Islam tinggal berapa? 4. Ulama kata yang dimaksudkan oleh Rasulullah zakat itu adalah zakat rukun Islam. Kenapa zakat itu dihapuskan? Sebab semua orang terlalu kaya ketika tu. Ni jawapan para ulama. Tak ada tempat nak berkeluar zakat, tak ada. Tuan-tuan, semua orang ada 2 bilion. Bukan seorang aja. Dah ni cerita ni, maksudnya semua orang ada 5 bilion. Senang sebut macam itulah kan. Semua orang ada 10 bilion. Sehingga kan zakat tak ada. Dia jadi sampai teruk tu. Ini zaman Nabi Isa. Allahu Akbar. Memang dahsyatlah. Kemuncak kepada keberkatan bumi ini berlaku pada zaman Isa dan juga Al-Imamul Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Zaman mereka dua. Kemudian Imam Mahdi meninggal. Imam Mahdi meninggal. Cerita dia, sebelum berlaku keberkatan bumi, muka bumi ni, sebelum berlaku keberkatan muka bumi ni tuan-tuan, Nabi Isa dia dah bunuh Dajjal apa semua. Kemudian setelah dia bunuh Dajjal, dia pun hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad. Di sini ulama khilaf, adakah kehidupan Nabi Isa di sana Asia Barat ataupun dia akan main merata? Sebahagian ulama kata tak, di sana saja. Sebahagian ulama kata tak, semua orang akan melihat dia akan pergi sana sini. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut ketika mana Isa ibn Maryam turun, dia akan membatalkan kesemua agama.
Semua agama-agama yang sesat ni takkan ada, tuan-tuan. Di dalam naungan Nabi Isa tak ada. Sebelum dia padam semua naungan ni, tuan-tuan, keluar satu lagi tanda kiamat yang lebih menggerunkan umat Islam ketika tu. Nama tanda kiamat ni ialah Ya'juj wa Ma'juj. Tu cerita tu dulu. Cerita tu sat ya, dalam sejam ya. Ya'juj Ma'juj ni kan awal lagi kan. Ya'juj Ma'juj ni keluar dulu, baru dia mai hak zaman keberkatan tu. Dia punya proses dia begitu. Jadi Ya'juj Ma'juj ni pun keluar daripada tempat mereka. Saya malas nak cerita tuan-tuan, jadi yang tu panjang tuan. Jadi secara ringkasnya, semua tuan-tuan dah dengar dah dulu dalam ceramah saya yang lalu, Ya'juj Ma'juj ni manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan binatang. Makhluk yang tu yang dah, makhluk yang bernyawa, yang takat Allah tunjuk kat kita, malaikat, jin, syaitan, iblis, manusia, binatang. Ya'juj Ma'juj ni kumpulan mana? Manusia. Tetapi bilangan dia sangat ramai. Dia punya kemahiran dia ialah melakukan kerosakan. Kemahiran dia memang cukup mahir. Dia keluar, tuan-tuan, dalam masa yang singkat, negeri itu jadi padang jarak, padang terkukur, dengan jumlah dia yang sangat ramai, dan juga dengan kejahatan jiwa dia. Satu hari tembok itu akan pecah dan mereka akan keluar. Tang mana tembok tu, wallahu a'lam. Bila dia keluar nanti kita tahu. Kita tahu. Sebab ketika dia keluar, Nabi Isa tidak berperang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pasal apa? Pasal ramai sangat. Nabi Isa ketika Ya'juj Ma'juj keluar, dia bawa semua tentera, semua orang Islam naik ke bukit Tur Saina di Mesir. Naik ke bukit tu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'juj Ma'juj ni memenuhi bumi. Dia dah keluar dah, daripada tempat depa. Tempat mereka dikurung, tuan-tuan, ialah di atas muka bumi ni. Dia bukan di bawah, di mana ke, tak ada, di atas. Cumanya tempat itu diraibkan oleh Allah. Jadi raib, tak nampak seperti mana tempat persembunyian Dajjal. Allah raibkan pulau itu. Sama macam tempat dikurung Ya'juj Ma'juj ni, tak tahulah punya besar tempat kurungan tu, tuan-tuan, punya besar nak mencukupkan mereka ni. Ketika mana tempat itu dipecahkan oleh mereka, maka semua orang akan tengok, oh rupanya di negara sekian lah. Sekarang semua ulama sebut di sini dan sebagainya, macam-macam punya pendapat. Jadi dia pun keluar melakukan kerosakan di seluruh muka bumi Allah. Nabi Isa dan umat Islam ketika itu bermunajat di Allah, hantarkanlah bantuan dan sebagainya. Akhirnya turun bantuan Allah berupa ulat-ulatnya. Ulat-ulat yang menyerang di atas belakang badan Ya'juj wa Ma'juj ni, yang ramai tak saat ni. Ramai tak ramai puak ni, kalau dia lalu tasik, bila habis tentera dia yang paling last, tasik tu mesti kering. Kerana setiap orang ambil seorang satu sedok. Bukan mandi ke kan, baru ambil seorang sedok minum. Tasik besar mana kan? Memang tak tahulah bilangan dia, maksudnya terlalu ramai lah, kita tak tahu berapa bilion bilangan dia. Jadi akhirnya semua mati. Allah turunkan sekali lagi bantuan, disebabkan dia punya bangkai dia terlalu banyak, boleh menyebabkan penyakit, dan terlalu busuk pula. Dah terlalu ramai, semua mati. Turun lagi bantuan, hujan yang sangat lebat. Nabi Isa berdoa, turun lagi bantuan, hujan sangat lebat membersihkan. Ada lagi saki-baki, hujan tuan-tuan, dia bukan boleh nak bawa air. Ada lagi saki-baki yang tersangkut, maka dihantar burung-burung. Ini semuanya sabit dengan hadis. Hantar burung-burung yang lehernya seperti leher-leher unta. Sebab burung ni dia pergi cekak mayat ni, ambil tok ke laut. Akhirnya bumi dibersihkan. Nabi Isa pun turun. Waktu tu Nabi Isa memulakan kehidupannya, menghabiskan saki-baki umurnya. Di sini ulama khilaf, dua pendapat. Pendapat yang pertama kata Nabi Isa ni umur dia 40. Sekarang umur dia 33. Sejak daripada berapa ribu tahun dia duduk di langit yang kedua, 33 tak tambah.
Dia akan turun sebagai seorang pemuda. 33 ni muda, tuan-tuan, sangat muda lah. Dia turun sebagai umur 33, kemudian tambah 7 tahun, sebab Nabi kata umur Nabi Isa hidup ni 40 tahun. Nabi Isa hidup 40 tahun. Maka jadi dia akan tambah lagi 7 tahun, jadi 40. Dan pendapat yang kedua kata tak, dia turun umur 33 dan dia akan hidup lagi 40. Itu juga ada pendapat. Maka jadi 73. Jadi ada dua pendapat tu. Jadi dia pun meneruskan kehidupan dia sebagai manusia biasa, bekerja, pinang anak orang, kahwin, dapat anak, semayang. Ketika itu Nabi kata, ketika dunia ini diperintah oleh Isa ibn Maryam dengan hukuman yang adil, wala yaqbalu illa al-Islam, dia hanya menerima Islam saja, agama lain tak ada. Allah SWT menghancurkan pada zamannya keseluruhan anutan lain, fahaman lain, aliran lain tak ada, semua aliran Islam saja. Mainlah, keluarlah, bunyilah aliran apa pun tak ada, dia maha Islam saja. Dan Allah SWT mematikan pada zamannya Al-Masih. Kata Rasulullah, ketika beliau memerintah bumi ini dengan Islam, dengan kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi, ketika itu Allah mengembalikan bumi ini kepada kemuncak keberkatannya. Kemuncak keberkatan. Tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi kata, sehinggakan tarta'al usudu ma'al ibil, singa diletakkan sekali dengan unta, harimau diletakkan sekali dengan lembu, kata Nabi, serigala diletakkan sekali, sekumpulan serigala tak dengan sekumpulan kambing. Nabi kata tidak ada yang mencederakan di antara satu sama lain. Wa yal'abus sibyanu bil hayyat, kata Rasulullah, anak-anak kecil ketika itu kamu akan melihat bermain-main dengan ular. Tangkap ular tedung selah besar tubuh tang ni. Duduk ni saya tambah ni. Ni Nabi sebut anak-anak kecil kalian tengok ketika tu bermain dengan ular. Bumi ni jadi barakah, tidak ada mudarat atas muka bumi ni. Pokok yang beracun tak ada, buah yang duri tak ada, binatang-binatang buah jadi tak terkam orang, ulang-ulang berbisa jadi tak bisa. Nabi kata sehinggakan seorang petani dia lalu di tepi satu batu yang keras, dia tuk satu benih, maka benih tu naik jadi pokok. Dia tuk macam tu lah, tak tanam apa, dia tuk macam tu atas batu tu. Ini kemuncak. Zaman siapa? Zaman Nabi Isa ibn Maryam. Waktu tu Imam Mahdi sempat hidup juga, zaman kegemilangan tu. Kemudian Imam Mahdi wafat, Nabi Isa meneruskan, kemudian Nabi Isa wafat. Tak nak? Jadi habislah bila sebut Nabi Isa wafat, tak ada lah tuan. Tuan tunggu apa lagi kan. Jadi setelah Nabi Isa wafat, dia keluarlah apa tanda-tanda yang lain tuan, tanda-tanda yang terakhir seperti matahari dan sebagainya. Matahari terbit, lepas tu api yang mengusir manusia berhimpun ke mahsyar dan sebagainya. Saya rasa untuk malam ni tentang Nabi Isa saja. Jadi di sebalik rasa teringin kita untuk hidup pada zaman tu, kita juga perlu ingat sebelum nak sampai pada zaman boleh pergi bersembang dengan Nabi Isa, kita juga nak bertembung dengan satu zaman antara yang paling susah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, iaitulah zaman nak bertemu dengan Dajjal. Waktu Dajjal keluar, majoriti manusia mengikut Dajjal, dia tak ikut Imam Mahdi. Kita ni nak ikut siapa tu? Memang seronok hidup zaman Nabi Isa, semua orang kaya, semua orang soleh, tak ada jenayah dan sebagainya, keberkatan di mana-mana sahaja. Tapi yang perlu lebih kita risau tu, maka dengan ceramah ringkas saya malam ni, takat ni dulu insya-Allah, moga-moga kita boleh buat persiapan untuk menghadapi satu zaman yang kebanyakan ulama menyebut bahawa betapa hampirnya zaman itu dengan
kita pada hari ini. Moga-moga kita diberikan hidayah yang berterusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Dan seandainya kita semua disempatkan oleh Allah untuk berada pada zaman itu, maka kita pohon kepada Allah untuk digolongkan bersama-sama dengan orang-orang saleh, bersama dengan tentera Al-Imam Mahdi insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Saya minta izin kepada AJK, saya tak maklum saya nak buat kutipan derma untuk sekolah, untuk Ma'had Tahfiz saya, Ma'had Al-Anwar di Sungai Petani. Ma'had Tahfiz tu dia tak buka dah untuk orang lain, setakat yang ada saja. Saya sedang melatih mereka dalam 10 hingga 12 orang tu untuk Akademi Al-Habibul Mustafa yang akan siap 2 tahun lagi. Hak ni pelapis awal lah tuan-tuan. Jadi sekejap lagi last minta pihak masjid tak tolong mohon tak tabunglah di belakang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau himpunkanlah kami di dalam syurga Firdaus-Mu seperti mana Kau himpunkan kami di dalam masjid dan rumah-Mu ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.